Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Saya Hanan Zinira binti Muhammad Azizi dari TV Meletup SK Kedai Buloh 2. Dan hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan perasmian Majlis Ihya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam kerana ia penuh dengan keberkatan dan rahmat. Ihya Ramadan bermaksud menghidupkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan baik seperti solat, membaca Al-Quran, bersedekah dan banyak lagi. Matlamatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan iman kita sepanjang bulan yang mulia ini. Assalamualaikum Ustaz, boleh kami tahu apa yang dimaksudkan dengan Ihya Ramadan dan mengapa ia penting untuk dilaksanakan di sekolah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada adik yang bertanya daripada Meletup. Okey, seperti mana yang kita maklum, setiap kali bulan puasa kita ada laksanakan program Ihya Ramadan. Dan mungkin ada di kalangan kita semua yang tertanya-tanya apa yang dikatakan Ihya Ramadan itu. Okey, Ihya Ramadan ini kita ambil daripada perkataan bahasa Arab yang mana Ihya itu bermakna hidup. Jadi apabila kita gabungkan dengan Ramadan, jadi Ihya Ramadan bermakna hidupkan bulan Ramadan. Okey, tujuan kita buat ini untuk melahirkan generasi ataupun pelajar yang berpribadi dan akhlak yang mulia, yang baik, yang mana kita boleh dikatakan sebagai khairul ummah dengan penghayatan Ramadan ini. Jadi untuk kita mewujudkan ataupun melahirkan rasa syukur dan nikmat kesukaran hidup, nikmat keselesaan hidup di kalangan kita, dan menanamkan perasaan simpati, empati kepada mereka-mereka yang kurang bernasib baik. Sebagai satu wadah, yang kedua sebagai satu wadah untuk pelajar berkongsi ilmu serta pengalaman dalam menghayati pelaksanaan ataupun keberkatan kepentingan bulan Ramadan ini dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti. Mungkin ada di kalangan pelajar yang baru, ini merupakan pengalaman yang pertama padanya, iaitu semasa berada dalam program Ihya Ramadan ini. Apakah aktiviti utama yang dirancang sepenuh Ihya Ramadan tahun ini untuk Sekolah Kebangsaan Kedai Buloh 2? Seperti mana yang saya cakapkan baru ni, semasa majlis perasmian, antara programnya iaitu kita ada tadarus Al-Quran, tazkirah Ramadan, kemudian tabung Ihya Ramadan, kemudian bacaan Yasin pada setiap pagi yang dipimpin oleh pelajar-pelajar yang kita latih dan kita pilih. Seterusnya kita juga ada aktiviti hafazan surah-surah lazim, yang mana surah-surah lazim ini penting. Kita cuba untuk latih murid-murid yang akan kita bawa ke peringkat pertandingan ademi nanti. Bagaimana pelaksanaan Ihya Ramadan ini memberi manfaat kepada para pelajar? Ya, banyak manfaatnya. Antaranya menambah kemahiran dari segi bacaan Al-Quran dan juga kemahiran dalam hafazan Al-Quran. Ini dapat kita terapkan dalam program tadarus Al-Quran dan juga hafazan surah-surah lazim. Yang kedua, dapat info dan ilmu yang disampaikan dalam setiap tazkirah Ramadan yang disampaikan. Terima kasih Ustaz atas info itu tadi. Sama-sama. Begitulah berakhirnya majlis pelancaran Ihya Ramadan peringkat sekolah kami pada kali ini. Akhir kata, marilah kita sama-sama memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, meningkatkan ibadah dan memperbaiki diri. Semoga dengan adanya majlis Ihya Ramadan ini, kita dapat menghidupkan bulan yang mulia ini dengan pelbagai amalan yang bermanfaat. Sekian, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.